aku dah kena scam dengan seorang scammer. Tujuan aku buat video ni supaya organisasi-organisasi pelajar yang nak membantu pelajar di luar sana tak kena. Mana-mana orang yang nak buat kebaikan pun tak kena benda ni, sebab dia gunakan dasar kebaikan untuk membantu orang lain, untuk scam orang. Jadi modus operandi dia macam mana? Dan saya dah cek di internet, memang gambar yang sama digunakan, teknik yang sama juga digunakan. Mula-mula si A ni message ni untuk berikan 45 pack makanan kepada pelajar-pelajar di UiTM. Makanan ni sepatutnya diberikan kepada bantuan banjir, tetapi ada lebihan makanan 45 pack. 45 pack ni, satu pack tu banyak. Dia bagi list kat ni. Dia kata ada beras lah, ada ni, ada itu, ada itu, banyak. Jadi benda tu berbaloi untuk diberikan kepada pelajar. Maksudnya kalau 45 pack, ada 45 buah rumah kita boleh bagi. Jadi Nick pun bersetuju dan excited untuk mempermudahkan. Dia kata, okey, sekarang barang ada satu dekat supermarket. Dia kata dia owner kepada Petronas. Dia kata, okey, sekarang barang-barang tu ada di supermarket besar. Dia kata nanti ada seorang Cina, dia akan contact Nick. Dia bagi tahu, saya dah load barang ni. Dia pun send gambar loading barang tu. Dia kata lori dah nak bergerak, nak ke tak nak? Sebab kalau tak nak, saya akan bawa ke tempat lain. Jadi kita sebagai yang nak bantu pelajar kan, saya nak benda ni cepat lah. So dia kata boleh, tapi kena bayar servis lori untuk lori hantar kepada kami lah di UiTM Machang, Kelantan. Supermarket tu di Kota Baru. Dia pun bagi resit, dia bagi list. Memang sangat-sangat tertib guys. Kita percayalah orang nak buat baik. Tiba-tiba dia send QR. Dia kata kena transfer dan boleh claim nanti. Jadi kita percayalah, sebab ini first time saya kena scam. Saya pun bayarlah RM390 untuk servis lori, demi berharap bahawasanya pelajar-pelajar ni dapat 45 pack makanan, dan juga berharap kita dapat claim lah duit tu. Betul tak? Tiba-tiba senyap, dua-dua senyap. Saya pun call. Jadi si B ni, orang Cina ni, block satu tik. Si A ni block juga satu tik. Jadi time tu saya dapat tahulah bahawasanya kita ni kena scam. Pengajaran daripada cerita ni adalah, yang pertama, jangan mudah sangat keluarkan duit kita. Sekiranya orang tu nak berbuat baik, takkan dia nak kita keluarkan duit. Of course dia akan buat baik sampai habis kan. Yang kedua, jangan mudah-mudah transfer duit ke orang, walaupun RM1. Siapa chat pun jangan mudah transfer. Itulah sedikit sebanyak cerita kekhilafan diri saya sendiri sebenarnya. Bukan sebab duit sebenarnya, cumanya saya tak nak benda ni kena kepada orang lain. Dan janganlah scam guna nama kebaikan untuk scam orang. Itu saja. Assalamualaikum.